Memvariasikan sektor pelancongan Melaka melalui projek All Terrain Vehicle ATV. Projek dilaksana 3 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JPKK di Alor Gajah Melaka melalui Geran Sejati Madani. Ashikin Abdul Halim ada laporannya. Projek ATV Gade ini menggabungkan 3 komuniti JPKK iaitu JPKK Ganun, JPKK Gade dan JPKK Pulau Sebang Utara. Pengerusi JPKK Gade Ismail Abdul Latif berkata, melalui geran diperoleh setiap JPKK menggunakannya untuk membeli ATV selain membina garaj dan membaik pulih trek. Kami sini ramai pemudi belia juga, belia Ganun juga, belia Pulau Sebang Utara juga. Jadi bergabung sama. Jadi kami lebih kurang dalam 15 pekerja ataupun 15 petugas untuk anak-anak ni untuk mendapatkan semua kelapatan, menjaga ataupun guide untuk ATV ni. Lepas main nak basuh. Lepas basuh kan nak susun balik. Dan dalam konteks Melaka juga, program ini merupakan satu niche pada kerajaan negeri. Bila mana kita tengok Melaka ini pelancongan merupakan niche utama, jadi ini boleh merancakkan lagi kegiatan untuk meningkatkan tempat-tempat menarik di dalam Melaka. Promosi projek ini dilaksana melalui kerjasama ketiga-tiga JPKK sekaligus menjadikannya salah satu sektor pelancongan di daerah Alor Gajah. Sebanyak 17 ATV pelbagai saiz disediakan untuk peminat sukan lasak ini dengan 2 pilihan trek. Trek yang agak-agak, saya rasa agak-agak mencabar jugalah. Jadi di tempat sini berbeza dengan tempat yang lain. Di tempat sini saya fokuskan kepada sawah padi dan lebihkan kepada lumpur. Jadi di sini trek kita banyak trek yang agak berlumpur sikit. Berbeza dengan tempat-tempat lain, mungkin dia ada sungai, ada ni. Di sini ada sungai tapi tak sesuai untuk kita masukkan sebab masalah sungai dia terlalu dalam. Untuk permulaan, ATV ini dibuka hanya pada Sabtu dan Ahad dengan peminat sukan ini disaran membuat tempahan awal. Projek ATV yang dilaksana di kawasan Kampung Gade ini secara tidak langsung dapat merancakkan sektor pelancongan di negeri Melaka sekaligus memvariasikan sektor pelancongan yang ada di Melaka. Ashikin Abdul Halim, RTM.